Okay guys, perut lapar. So balik kerja, terus masak. Jom. Hari ni aku nak masak nasi goreng daging hancur. Apa je lah. Jom. Okay guys, nasi goreng daging cincang, cili, kucai. Tak tahu apa nak bagi nama. So itulah nama nasi goreng aku balik kerja hari ni. Kita bagi nama nasi goreng balik kerja daging cincang. So jom buat makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hangat ni? Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Gigitan pertama, bukan. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Korang lapar, lepas tu korang makan masakan sendiri, tak ada siapa nak puji diri sendiri je lah puji. Dah rasa aroma daging tu, rasa. Ni ada satu lagi ulam aku. Ulam kacang panjang. Kacang panjang ni aku tanam sendiri. Nak tunggu hasil dia lebih kurang dalam sebulan lebih kot. So ni hasil dia. So ini hasil yang dah berterusan. Dia dah keluarkan hasil lebih kurang dalam tengah bulan Oktober itu. So ni balik tadi aku pergi masuk kebun, tengok ada dua ni. Ada petik buat ulam. Okay guys, kalau korang nak tiru nasi goreng balik kerja aku ni, tiru je lah.